Assalamualaikum. Episod kali ini aku nak cerita sikit perjalanan aku ke Gunung Kinabalu. Sebelum tu aku nak minta korang subscribe dan tekan loceng untuk mengikuti episod yang seterusnya daripada aku. Untuk pengetahuan korang, ini first time aku naik kapal terbang untuk ke Kinabalu. Kebetulan first time aku ni duduk tepi dekat. Jadi sebelum tu kita dengarlah ceramah daripada dia dulu untuk perjalanan aku ke Sabah. Ni adalah partner aku dalam kapal terbang. Memang aku berakhir ngosek dia. Mu tengok je lah, mu layan je lah perjalanan aku ke Sabah ni. Ekor lagi tu? Ekor lagi? Tak lagi? Tu ruangan udara boleh lalu. Nampak. Naik tu. Kuat kan kamu naik tu? Ada. Apa awang? Apa awang lagi? Apa benda tu kita? Apa rasa sikit ni? Mana kat tangan tu? Bolok ni? Bolok? Mana aku? Berebut ambil gambar. Tandas tidak dibenarkan dan minuman panas tidak akan disajikan sehingga tanda isyarat tersebut dipadamkan. So, kenapa dah tadi? Adalah nak ucik goyang-goyang. Ketibaan Semenanjung Sarawak dan Labuan. Datang, usuk aku ngomong tu. Kita pergi jalan-jalan ke pulau yang berdekatan dengan Sabah. Mali-mali kau orang layang je lah. Layang je lah perjalanan aku. Maling-maling. Maling-maling. Persiapan. Kata lagu. Tengok je. Kayu guna ya. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat mendaki ke Gunung Kinabalu. Kita sampai kat checkpoint 1 kilo. Kita akan teruskan lagi. Jom. Okay. Saya ayat buji 1 kilo naik lagi. Sama di atas. Peace. Jom. Peace yo. Itu poin pertama. Checkpoint pertama. Berjaya. Alhamdulillah. Syukron. Okey. Mantap. Kita sampai kilometer 1.5 lah. Siapa lagi? Dah pagi. Tak apa lagi. Boleh taruh lelah dia. Tak bau. Gua nak tahu siapa ketuk. Oi, gilik bau. Ni. Natin. Wah. Angin daripada bawah dan atas. Weh. Terima kasih. Sekarang ni kita sampai dah pondok yang kedua, pondok ubah. Dia boleh berubah bila-bila masa. Jadi kita akan teruskan dan seterusnya. Dan dia berhenti sekejap. Berhenti sekejap. Kita tunggu kawan-kawan. Inilah peserta-peserta pendakian Kinabalu. Sila naik. Apa langan tak berhenti. Dia mari dengan letih. Dia mari dengan letih, Bapak. Yang kental, hanya yang kental mampu bertahan. Luncur. Lancar. Ya, peserta-peserta Kinabalu. Yang diberi nama Mountain Climbing. Rambut. Gaya ke bang? Gaya ke? Oh, cakap ke? Okey, mantap. Rambut biar boh je aku. Macam mana kita pilih? Tangga penyesalan. Bukan tangga-tangga kejayaan kan? Video ke nak apa? Tak payah ambil gambar.
1 kilometer lagi ke Panalaban. Ya. Luncur! Lancar. Lancar! Kita jumpa orang Mera. Hai. Ha. Senang is good. Thank you datang. Sama-sama. Hey. Good. Sikit lagi 600. Sikit lagi. 600 meter. Okey, baik. Bye. Baik, bang. Terima kasih. Cantik kawasan. Itulah. Video guys. Tempat paling cantik. Apa lagi nak ni? Dah nikmat yang Mak yang wah tak kata ni. oh, kau ada buah. Alah balik je duk makan nang ai. Ayo. Alah balik ni. Semangat. Sikit lagi 500 meter lagi. Dua lagi ni balik. Balik kau awak duduk dah lah. Asli tu 9 lebih. Dah suku lagi. Apa kedua? Dua suku lah. Oh, nah, 10, 11, 12, 1, 2, 5 jam. Ini kan? 10 suku bila jauh? 11, 12, 1, 2, 3 suku. Ah, 2 orang. Betul lah. Jom. Dia buka gitu Tambah kan? energy. Dia buka tambah energy kan? Aku tahu lah ni, aku nak rekod ni. Ini semangat cakap ni. Kita ada nak meeting ni kita. Jadi kita makan. Aku nak rekod ni, orang tak asuk. Nama rekod ni? Ni rekod lah. Okey, hantar sikit ni. Langkah kecil, 1000 harapan. Okey. Guys, tengok guys. Ha? Terjun juga. Terjun semua jadi guys. Semua jadi ya. Jadi guys. Itu dia. Puncak Gunung Kinabalu. Lagi 300 kilometer. 300 kilometer. 300 meter. Nak sampai. Puncak Gunung Kinabalu. Akhirnya salam Panalaban. Akhirnya sampai ke Panalaban Camp. Thank you. MPD terbaik. Check in. Assalamualaikum. Ya. Letih kau. Memang letih. Letih kau. Okey. Wah. Alhamdulillah. Bayar, saya sudah sampai. Alhamdulillah, Panalaban. Alhamdulillah. Tak saja mari. Sampai Panalabang. Yeah. Perasaan siapa? Perasaan siapa? Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Perasaan. Sabar, aku tak habis lagi. Jangan cakap lagi apa. Sabar, biar je. Okey. Malam ni pula. Okey. Malam ni. Okey. Mana-mana lah, tak tahu lah. Perasaan siapa? Penat. Rambut buka. Perasaan. Tambur. Ating. Perasaan saya, insya-Allah saya naik dah. Serius. Baik MPD. Kita berjaya. Kita percaya siapa? Baru langkah pertama. Malam ni kita terus bergerak ke puncak. Ya. Kita terus berjaya. Semangat ah. Semangat. So tu perasaan apa? Perasaan apa tu? So ya. Happy ya? Perasaan apa? Di Panalabang. Happy ya? Selamat sampai alhamdulillah. Perasaan apa? Ya, bangga. Bangga. Ya, bangga dengan diri sendiri. Semangat. Oi. Hei, jangan teriak. Siapa? Tak boleh ambil gambar pasal seorang. Tak boleh minta tolong orang, tak ada orang. Aduh, siapa? Lancar. Nak turun orang lagi. Tunggu orang lagi. Susah sana atas. Siapa? Seorang.
seorang tu. Geng-gengnya. Ada bawah tu. Tu cantik. Siap. Ngoh. Ngoh. Wih. Oh sila. Su. 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 Video comel, video gambar. Ha? Comel.